Kali ini saya main game Atroman Hayata lagi. Sorry tu guys kalau saya tak buat video. Sebab apa tu? Asyik kalau setiap saya dah buat video je, asyik ada benda yang terjadi. Macam saya tak sihat lah, tak tidur lah, tu lah. Okay, kali ni saya guna Red King. Okay, garule. Oh, tibai. Oi, sakit kan? Joget. Okay, ambil batu. Oh, itulah kuasa dia. Oi, kena tibai. Okay, dia tak bagi saya keluarkan kuasa. Artinya saya kena serang. Oh, bagus. Aduh, kejap saya fikir macam mana. Okay, guna ekor. Campak batu. Hui, sakit batu dia. Aduh, kejap saya fikir. Okay, dah faham. Kalau dia dekat guna yoyo. Ya, kena pun. Tanpa pijak. Easy. Okay, kejap saya save. Sudah tak jadi di masa. Okay. Wow. Tak kena. Daging. Ui. Wah. Wow, no. Ya, dapat juga. Campak batu. Ambil kabaltan. Hup. Oh. Jangan guys, aduh. Tak sebab apa tak. Yang dua kali je saya pakai kat yang video sebelum tu easy je. Tapi kalau guna ini macam berat sikit gerak dia. Okay, hup. Gasing. Kalah. Kita lawan siapa? Rasa sebenarnya okey. Oh. No. Oh. Tahan panas. Fuh. Tak jadi. Jatuh dia dekat dulu. Tak kena. Tapi sakit juga serangan Red King tu. Tapi saya tak faham. Lagi. Jadi kan dapat dia Red King. Tapi kenapa dia tak merah? Kita red tak tidak merah. Okay, kalah. Dan musuh terakhir kita tetap Atroman Hayata. Ini dia saya paling dendam. Sebab apa tak susah ni berasa dia. Ada. Dia dah mula guna apa tu macam-macam skill dia. Lompat sana sini lah tu lah. Tahu dah. Ya. Okay, kita campak batu. Tak kena. Jadi berotot. Oh iya, teman tadi smackdown. Tapi tak kena. Kita cuba sekali lagi. Percobaan kedua. Ya, jadi.
Ya, oi. Tak kena. Huap. Tak kena. Ya. Ya. Rasa tadi best. Weh, apa dia buat tu? Macam nak ke McDonald je rasa dia. Sekejap. Kita kena hati-hati sikit dengan Hayata. Kadang-kadang Hayata tu buat serangan dengan tiba-tiba. Kalah pun. Ranking winner. Yo. Okey, kali ni kita main lagi. Kali ni apa benda ni? Kita kena bing telefon talah rasa apa. Saya main story dia tak pernah lawan dia. Ni pun tak pernah lawan juga ni. Pestar. Nama dia. Oi, bagus kuasa dia. Kalau dia bangun dia boleh keluarkan api. Yo, dia. Macam tu. Kalah bodoh gak. Dia macam budak kecil. Itu. Wah, tak kena. Jadi bola. Woi. Ya. Tapi bagus pasif dia setiap kalau rasa saya pesta ni bangun, nanti dia boleh sembuhkan api. Ya, boleh. Ni macam boleh jadi. Okey, easy. Rekin lagi. Okey. Kejap rasa macam tak boleh menang jadi. Tak apalah, damage sikit je kau jatuh. Keluarkan api tu. Ya. Ya, jarak serang dia dekat. Patutlah dia bagi setiap dia bangun boleh sembuh api. Sebab dia lemah. Ya. Ya wah, habis hancur. Kalah pun. Ranking Atro. Kita lawan main kerja. Kita balik kali lincah sebab main Hayata ni. Takut kalah pula tu. Ya. Semburan api. Ya. Rasa ulti ni saya tak pernah cuba kot. Sebab setiap saya nak cuba terjadi sesuatu. Apa dia buat? Dejek ke ni? Smackdown Ultra Hayata. Ya Allah. Susahnya jadi pestar. Awal-awal lawan dia senang, lama-lama jadi susah. No, mati guys. Saya ulang balik.
Ini saya tak nak cuba keluarkan kuasa sebab boleh jadi malam petaka. Dia ada kuasa lain ke selain lah, tak ada. Ui, akhirnya ada kuasa lain. Sekejap, kita cuba. Wah, oh, sakit. Sakit juga tu. Nasib baik tak kena. Kalau kena tu KO terus. Tidak ganti lagi. Sorry guys, kau saya noob sebab apa tak, controller dia dah lah susah. Sudah apa saya buat. Kalau sorry guys kalau saya lambat sikit. Aduh, susah betul lah lawan Ultraman. Dah saya tengah bahagia je lah. Wah, saya tekan save banyak kali. Kalau saya dah kalah banyak kali, biar saya save je. Ni belakang dia. Ya. Ya, sepak. Okay, tinggal sikit lagi. Yes. No, tidak. Yes! Menang juga. Easy. Yeah, akhirnya menang juga. Okay guys, video kita sampai sini aja. Okay lah, bye.